Selamat datang ke Nadi Warga. Yang tersirat kami bongkar. Di saat ramai rakyat bergelut dengan kos sara hidup yang makin menekan, kegusaran terhadap ekonomi isi rumah, dan harapan supaya politik kembali stabil, pergolakan dalam pembangkang muncul semula ke permukaan. Isunya bukan kecil, kerana ia datang daripada peringkat tertinggi sebuah parti teras pembangkang. Apabila seorang naib presiden secara terbuka menggesa presiden parti mempertimbangkan untuk berundur, mesej yang sampai kepada orang ramai bukan sekadar pertikaian peribadi, tetapi gambaran tentang rapuhnya pengurusan konflik dalaman. Bagi warga biasa, pergolakan seperti ini terasa jauh daripada keperluan harian, namun kesannya kembali kepada rakyat apabila ketidakstabilan politik menjejaskan tumpuan terhadap isu-isu kehidupan sebenar seperti harga barang, peluang pekerjaan, dan keselamatan sosial. Menurut laporan Sinar Harian bertajuk, "Sudah sampai masa Muhyiddin berundur, bina semula kekuatan parti Ronald," Naib Presiden Parti Bersatu, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, menggesa Tan Sri Muhyiddin Yassin mempertimbangkan untuk berundur daripada jawatan Presiden bagi memberi ruang pembinaan semula parti secara menyeluruh. Laporan itu menyatakan pandangan Ronald bahawa krisis dalaman yang gagal diurus dengan berkesan telah memanjangkan konflik sehingga sukar dipulihkan. Laporan sama turut menyebut dakwaan bahawa Presiden Parti menggunakan baki pengaruh politiknya untuk mempertahankan kedudukan, termasuk menghalang laluan timbalan Presiden, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, daripada mengambil alih kepimpinan pada masa hadapan. Dalam laporan yang sama, gesaan tersebut dikaitkan dengan keperluan memulihkan kekuatan sebenar bersatu dan pada masa yang sama memperkukuh hubungan strategik bersama rakan komponen dalam Perikatan Nasional. Laporan itu juga menyentuh perkembangan melibatkan Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang didakwa bakal dipanggil menghadap Lembaga Disiplin Parti susulan dakwaan berkaitan kekecohan Perhimpunan Agung Tahunan dan serangan terhadap Presiden Parti. Laporan berkenaan menyebut kewujudan notis panggilan kali kedua bertarikh 6 Februari yang ditandatangani Pengerusi Lembaga Disiplin Bersatu, Datuk Mohd Razzi Manan, berkaitan 4 aduan disiplin bertulis yang dikemukakan pada akhir September 2025 dan awal Februari tahun ini. Notis itu menyatakan kegagalan hadir membolehkan keputusan dibuat tanpa rujukan lanjut, dan keputusan tersebut dianggap muktamad. Laporan Sinar Harian turut memetik pandangan Ronald yang menganggap pemanggilan Hamzah atas tuduhan lama dan baharu sebagai langkah yang bercanggah dengan usaha memulihkan perpaduan dalaman. Laporan tersebut menyebut dakwaan bahawa proses disiplin turut dikenakan terhadap ketua bahagian, termasuk wakil parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri yang menyokong Hamzah, sehingga menimbulkan tanggapan bahawa prosedur disiplin digunakan untuk membungkam suara kritikal terhadap kepimpinan semasa. Keadaan ini, menurut laporan itu, mencetuskan persepsi awam bahawa fokus parti lebih tertumpu kepada mempertahankan kedudukan kepimpinan serta kelompok tertentu, berbanding memulihkan kepercayaan rakan dalam Perikatan Nasional dan memperjelas hala tuju parti kepada pengundi. Di mata Nadi Warga, apabila perbezaan pandangan dibawa keluar ke ruang awam, ia menandakan kegagalan mekanisme dalaman untuk menyelesaikan konflik. Rakyat menilai kematangan sesebuah parti bukan pada retorik semata-mata, tetapi pada keupayaannya mengurus perbezaan dengan tertib. Apabila kepimpinan bercakaran, mesej yang sampai kepada orang ramai ialah ketidakmampuan mengurus rumah tangga sendiri. Ini memberi kesan langsung kepada keyakinan pengundi, terutama dalam suasana rakyat menuntut kestabilan untuk memulihkan ekonomi dan menenangkan keresahan sosial. Isu disiplin terhadap Datuk Seri Hamzah Zainuddin pula mengangkat persoalan tentang keadilan proses dalaman. Dalam mana-mana organisasi, disiplin diperlukan untuk menjaga peraturan. Namun, apabila proses disiplin berlaku ketika konflik kepimpinan memuncak, tafsirannya di mata awam mudah terarah kepada penggunaan kuasa untuk melemahkan pihak yang berbeza pandangan. Walaupun kebenaran substantif memerlukan penelitian teliti, persepsi awam tetap memberi kesan politik yang besar. Persepsi bahawa prosedur digunakan secara terpilih akan menghakis kepercayaan akar umbi dan menimbulkan rasa curiga dalam kalangan rakan gabungan. Implikasi kepada Perikatan Nasional juga tidak kecil. Politik gabungan memerlukan kestabilan dalaman setiap komponen. Apabila satu komponen terjerumus dalam konflik kepimpinan, perancangan strategik bersama menjadi lebih sukar. Rundingan pembahagian peranan, pembentukan naratif bersama,
dan persiapan menghadapi pilihan raya akan datang terjejas oleh ketidakpastian dalaman. Bagi pengundi, pembangkang yang kelihatan bergelut dengan isu dalaman akan dilihat kurang bersedia untuk memikul tanggungjawab mentadbir, sekaligus melemahkan daya tarikan sebagai alternatif kepada kerajaan sedia ada. Dari sudut warga biasa, pergolakan politik dalaman ini terasa seperti bunyi bising yang tidak menyentuh keperluan harian. Namun, realitinya, ketidakstabilan politik memberi kesan berantai kepada ekonomi dan kebajikan. Apabila tumpuan pemimpin tertumpu kepada perebutan kuasa, agenda meredakan kos sara hidup, memperkukuh peluang pekerjaan, dan menambah baik perkhidmatan awam berisiko tersisih. Rakyat mahukan politik yang berfungsi, bukan politik yang berputar di sekitar konflik dalaman tanpa penghujung. Seruan supaya Presiden berundur juga bukan penyelesaian automatik. Peralihan kepimpinan yang tergesa-gesa tanpa pelan peralihan yang jelas berpotensi mencetuskan perpecahan lebih besar. Sejarah politik tempatan dan antarabangsa menunjukkan pertukaran kepimpinan dalam suasana tegang sering melahirkan puak baharu, melemahkan jentera parti di lapangan, dan menimbulkan keletihan politik dalam kalangan penyokong. Bagi warga, ketidaktentuan ini menambah rasa jemu terhadap politik yang kelihatan jauh daripada realiti kehidupan mereka. Namun, krisis juga boleh menjadi peluang pembaharuan jika diurus dengan berhemah. Pembaharuan memerlukan keberanian untuk membuka ruang dialog dalaman, memperbaiki mekanisme penyelesaian konflik, dan meletakkan kepentingan rakyat di hadapan kepentingan puak. Ia menuntut kepimpinan yang sanggup mendengar suara akar umbi, memulihkan kepercayaan rakan gabungan, dan menampilkan hala tuju yang jelas serta praktikal. Tanpa pembaharuan yang nyata, konflik dalaman berisiko menjadi kitaran berulang yang melemahkan parti dari dalam. Akhirnya, yang ditunggu rakyat bukanlah siapa menang dalam perebutan jawatan, tetapi siapa yang mampu menawarkan kestabilan, kejelasan arah, dan tumpuan kepada isu kehidupan sebenar. Politik yang matang ialah politik yang mampu mengurus perbezaan tanpa merosakkan kepercayaan awam. Jika konflik dalaman terus dibiarkan, rakyat akan membuat penilaian mereka sendiri di peti undi, bukan berdasarkan slogan, tetapi berdasarkan keupayaan parti menunjukkan kematangan dan keutamaan terhadap kesejahteraan warga. Sekian nadi warga untuk hari ini. Jika anda mahu terus memahami apa yang tersirat di sebalik berita, tekan like, kongsikan, dan subscribe. Nadi warga yang tersirat kami bongkar.